Sebelum cerita nak ambil duit daripada market, masuk kelas dulu lah belajar. Betul tak? Nak ambil duit daripada market ni bukan kutip duit atas lantai. Dia kena faham, tunggu masa dan sesuai. Nak tunggu masa sesuai, kena tunggu di tempat yang betul. Tempat yang betul ada sistem pula tu nak update. Macam mana nak tahu semua tu? Mai masuk kelas. Bila penambahan ilmu ada, baru dia ada penambahan income, baru dia akan ada tambah duit. Jangan kira ligan duit dulu. Ni kira nak cari duit raya, betul nak kodong masuk trade. Tak betul dulu. Tengok dulu cara dan kaedah dia, apa hak kita guna. Faham, baru boleh ambil duit. Macam tu. No? Mai masuk kelas. Kelas semua kita buat free. Supaya apa? Supaya orang boleh faham, boleh nampak komuniti kita ni tempat cari ilmu. Sebab tu kita buat bagi percuma. Betul? Ya tu lah. Masuk belajar, tengok data tu, nak data tu. Tengok dulu. Faham elok. Asal nak, baru deposit. Macam tu, cantik.